FIFA dan FAM D-Day 30 Oktober. Walaupun keputusan daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dijangka tiba pada 30 Oktober, pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim percaya yang FIFA tidak akan berganjak daripada hukuman yang dikenakan terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan 7 pemain warisan. Katanya, saya tidak rasa FIFA akan tukar keputusan, cuma kalau ada ringankan hukuman. TMJ sempat bermesyuarat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang hadir di Kuala Lumpur untuk ASEAN Summit minggu ini. Pendapat TMJ dikongsi oleh ramai dalam dunia bola sepak Malaysia oleh kerana FIFA mempunyai akses kepada info dan dokumen asal setiap pemain yang terbabit. Apa yang tidak diterima oleh ramai pencinta bola sepak negara adalah untuk kita tidak telitikan sangat kes 7 pemain warisan ini. Pada sidang medianya, TMJ memberitahu, saya fikir jaringan besar ramai pemain yang dicadangkan. Ada sekitar 28 pemain. Namun hanya 7 yang JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, luluskan. Soalan yang orang biasa akan tanya adalah seperti ini. Sekiranya ada 16 sehingga 17 ejen pemain bola sepak, yang kita ni ulang saja kata-kata TMJ, yang 17-16 ejen pemain bola sepak ini menawarkan begitu ramai pemain, bukankah kita harus tanya, logik ke atau masuk akal apa yang diceritakan oleh ejen-ejen ini? Tak perlu masuk ke bab JPN ataupun Menteri Dalam Negeri. Pihak yang menguasai FAM yang memberi nama-nama ini kepada kerajaan. Masa ejen ini beri nama, masuk akal atau tidak? Biasanya daripada 1,000 orang muda yang berlatih untuk menjadi profesional, secara purata hanya seorang akan berjaya. Dan sekarang kita ada 16 ejen bola sepak yang bagi tahu klien mereka lahir di luar negara dan juga berjaya menjadi profesional dan juga ada darah Malaysia. Bermaksud ada juga ejen yang ada 2 pemain profesional yang ada darah Malaysia. Kami bukan pakar matematik, tetapi kebarangkalian ini semua benar adalah seperti 1 dalam sejuta. Tetapi mereka-mereka yang ada dalam FAM terima sahaja kata-kata ejen ini. Bukankah FAM dan pemimpin-pemimpinnya dipertanggungjawabkan untuk menggunakan akal? Bila beli ikan dari pasar, boleh salahkan penjual sedikit sebanyak. Tetapi kalau ikan yang dijual sebenarnya keldai, tetapi penjual tetap berkeras yang ikan itu sebenarnya keldai, dan kita terima saja apa dia kata, lepas tu kena game, takkan nak marah penjual sahaja, tak marah diri sendiri. Bukan sebab kita betul-betul desperate nak ikan yang best, kita percaya cerita penjual. Sebab kita desperate. Dan sekarang bila kebenaran telah tersuluh, angkat tangan dan terima yang mereka. Dan sekarang apabila kebenaran telah tersuluh, tidak ada sesiapa yang ingin angkat tangan dan terima yang mereka khilaf. Tahap kesilapan bukan kecil dan dah bertimbun. Tetapi kebolehan dan kesanggupan mereka yang digelar pemimpin untuk akur atau terima kesilapan masih tiada. Siapa boleh percaya cakap FAM dan pemimpin-pemimpinnya selepas ini? Pada 17 Oktober 2025, FAM memberitahu Setiausaha Agungnya Muhammad Yusof Mahadi telah digantung daripada jawatannya. 10 hari kemudian, dia mengambil gambar bersama Presiden FIFA Infantino di Kuala Lumpur. Tanya FAM, dia jawab, memang Yusof dah kena gantung, tapi dia hadir sebagai manusia tanpa ikatan. Dan FAM pun benarkan dia bergambar dengan bos bola sepak sedunia. Semua kebetulan dan bukan dirancang. Dan rakyat Malaysia perlu terima penerangan ini. Terima sebab mereka diberitahu dan FAM, menurut FAM, tidak pernah menipu.
Nampaknya rakyat Malaysia tidak kisah peminat ataupun bukan peminat bola sepak, akan telan sahaja apa yang pemimpin paling kat mereka.